air dan udara berkualiti. Ah, Kita akan tengok apa yang perlu, pilihan kita yang sesuai lah untuk dapatkan air dan udara kualiti untuk kita punya kesihatan kita dan juga keluarga kita. Jadi pada pagi ini saya akan share kepada anda semua uh, beberapa gadget dalam MB, iaitu Atmosphere Sky, Atmosphere Mini, uh, and then eSpring dengan Atmosphere Drive. Ada empat gadget pada pagi ini yang kita gunakan untuk air dan udara yang berkualiti. Okey, yang pertama adalah eSpring kita. Itu perawat air untuk air sihat, untuk kehidupan yang sihat lah. And then yang kedua kita ada Atmosphere Sky, Mini dan Drive. Kualiti udara ialah kualiti hidup. Betul. Ini betul lah, sebab apa, air dan udara amat penting lah dalam kehidupan kita. Di mana kita macam maklum, dalam diri kita pun 90% adalah air, dan setiap hari, setiap saat kita menghidup udara. Jadi dua benda penting ni perlu berkualiti lah supaya hidup kita pun sihat dan sempurna. Okay. eSpring legacy daripada dulu lagi, iaitu daripada tahun 1984. Salah satu daripada perawat air yang dipercayai dan cukup lama kan, hampir 40 41 tahun. Sains dan inovasi dan penerbangan jurulatih air hampir 40 tahun. Mereka bentuk termaju dan operasi peringkat terkini. Tengok perubahan daripada tahun ke tahun, generasi ke generasi, sehinggalah yang terbaru, yang smart sekarang ni, yang segi empat ni. Yang saya berdasarkan masyarakat, iaitu kajian-kajian daripada saintis untuk menyelesaikan. Kita tengok lagi apa yang diselesaikan oleh Spring ni, membantu dalam kualiti hidupan dan juga air kita. Teknologi mapan dan ujian semakam saja pihak ketiga. And then kita, Spring juga ambil tidak syok sendirilah. Ada ujian dan juga semakan persijilan daripada pihak luar. And then Spring merupakan jenama sistem air di rumah nombor satu dari segi jualan lah di dunia. Nombor satu di dunia. Kerana apa? Yang terbaru adalah teknologi LED UVC, penuas kabut E3. And then pengalaman berhubung dengan aplikasi MB Healthy Home, termasuk juga dengan kita punya Atmosphere Sky dan juga Mini. Ada aplikasi yang boleh kita pantau, kita lihat. And then pengalaman pengguna yang untuk penukaran penuras semudah 210. Kita tengok apa 210 tu. Okay. Pertama kita tengok kenapa kita perlu ada air minuman anda selamat. Adakah anda air minuman anda selamat kat rumah kan? Biasanya dalam air minuman kita di rumah ada bahan tercemar, termasuk plumbum, virus, mikroplastik dan juga pharmaceutical punya sisa yang ada dalam air kita yang kita tak sedar. Itu juga dengan saluran paip di Malaysia ni, terutama di belah pantai timur. uh, Memang paip lama kan, berkarat. Saya kalau balik Kelantan, kalau rumah mak saya memang ada dua tiga kali tapis sebelum daripada masuk tangki, selepas tangki. Sebab apa? Dari segi punca daripada pipe lah, pipe air yang daripada pusat rawatan air hingga ke rumah kita tu, kita tak tahu berapa lama, dan juga dari segi dia punya pencemaran air bawah tanah yang banyak. Infrastruktur air yang sudah usang, penyelenggaraan air infrastruktur yang lemah, pencemar yang tidak diketahui. Ini adalah sumber yang kita tak tahu lah. Dan kenapa di Spring kita ada penuras karbon E3 Spring, iaitu untuk operasi unggul yang terbaik dan kini lebih baik, boleh menapis 170 bahan cemar, termasuk yang menjejaskan kesihatan lah. Mineral bermanfaat kekal, terus menguji untuk bahan cemar muncul. Okey, kita tengok apa itu mikroplastik yang kita sekarang ni tengah kata viral jugalah. Dalam air kita ada mikroplastik yang banyak. Termasuklah kalau kita minum air mineral sekalipun, botol yang air mineral pun ada juga mikroplastik. Sebab dia adalah bersaiz 5 milimeter. Kurang daripada 5 milimeter ni, saiz dia tu terlalu kecil. Ah,
Jadi, and then hasil daripada pelupusan dari sisa penggunaan industri botol dan beg yang dia apa industri lupuskan menyebabkan berlakunya mikroplastik, wujudnya mikroplastik dalam kita punya air minuman. Mandi mikro dan juga gantian sintetik berluasan dalam sekitar dapat di laut, tasik dan sungai. Bila kita tahu air yang kita minum ni latanya daripada tasik kan, and then daripada sungai. So sumber tu kita bila masuk bahan-bahan mikroplastik ni akan sampai juga ke kita walaupun sedikit. And then kajian pun dah menunjukkan mengikutkan dalam air minuman kita oleh John Ross mengatakan kita perlu mencari. Kita telah meningkat tingkat populasi dalam sungai dan anak sungai tidak pernah berlaku sebelum ni. Maksudnya sebelum ni memang tak ada lah kan sebab zaman dulu mana ada plastik minum air kan. Itu pun dalam buluh kan. So sekarang ni dah ada. Jadi kajian telah menunjukkan ada pencemaran mikroplastik. Jadi kita perlu mencari cara baru yang inovatif lah untuk menghalang mikroplastik masuk dalam badan kita yang boleh menyebabkan kanser dan penyakit dan sebagainya lah. Jadi Malaysia merupakan menelan lebih banyak mikroplastik berbanding dengan mana-mana negara lain. Ini dah dibuktikan dalam satu kajian saya kata pada tahun lepas pada bulan 2 saya. Malaysia mikroplastik paling tinggi antara 109 negara. Purata makan 500 miligram mikroplastik setiap hari per kapita. Setiap hari ya. Yang kita minum tu lah. Sampai kita minum kat kedai ke kat mana ke semuanya ada mikroplastik. And then rakyat Malaysia juga 494 zarah mikroplastik sehari per kapita. Ini yang kita sedut. Kita tengok daripada atmosphere sky nanti. Apa yang kita sedut kan. Banyak zarah mikroplastik juga. Jadi Spring baru kini mengeluarkan 19 pharmaceutical. Ini bahan-bahan daripada sisa ubat-ubatan kita yang tercemar lah. Lebih daripada 2 kali ganda. Sebelum ni ubat untuk mengawal tekanan darah, ubat anti radang, ubat untuk rawatan dengan mental, ubat-ubat ni semua adalah sisa-sisa lah daripada farmasi. Jadi sekarang ni kita ada 19. Ada lagi tambah untuk apa ubat neurologi, antibiotik, hormon, sedatif yang kita boleh rawat. Okay, kita bertanya bagaimana ubat-ubat ni boleh masuk dalam air kan? Abang fikir bukan ubat lah senang cerita kan. Lepas tu daripada penghilang, penghilang yang buat syarikat yang buat sintetik ni, dia lepaskan daripada kilang lah masuk dalam sungai, longkang dan sebagainya. Rumah manusia dan haiwan, aquaculture ada juga yang pakai untuk aquaculture. Pengubat itu tidak betul. Kadang ubat kita sendiri pun yang kita tak pakai, kita buang untuk sampah, tu sampah bagi kita 4 perusahaan dan mendap dalam tanah dan masuk dalam air. Banyaklah banyak banyak cara yang boleh pharmaceutical ni boleh merebak ke dalam kita punya minuman lah. Okey, jadi untuk dua isu penting tadi mikroplastik dan juga pharmaceutical tu untuk kesihatan kita, MWay ada meningkatkan teknologi di sebalik spring yang baru. Kalau dulu dah baik tapi ini lagi baik lah. Okey, yang pertama mengapa MWay memisahkan penuas karbon dan juga LED UVC. Itu teknologi baru yang memastikan kurang sisa elektronik. Iaitu untuk LED UVC ini sebab dia nak kurangkan sisa elektronik. And then untuk memudahkan proses penukaran penuras yang berperingkat, maknanya senang saja buka terus keluarkan. Mereka betul yang lebih bergaris arus dan serba boleh. Maksudnya sistem yang masuk dengan senang lah. Masuk ikut bawah ni, and then dia pergi ke UV, keluar. Oh. Okey, kita tengok apa yang ada dalam Eastspring yang buatkan dia boleh menjadi antara pilihan ramai dan juga yang terbaik lah di dunia sebagai perawat air, bukan penapis air, perawat air. Kita kena bezakan antara perawat dengan penapis. Dekat luar sini banyak penapis air. Yang kita punya adalah perawat air. Berkesan mengurangkan 170 bahan cemar lebih kurang. Termasuk 145 bahan cemar yang menjejaskan kesihatan. Maksudnya daripada 170 itu ada 145 bahan cemar yang dikaji oleh saintis MWay yang boleh menjejaskan kesihatan kita kalau kita minum air tanpa dirawat. Sebenarnya air kita memang dah dirawat di pusat rawatan air kan. Bila sampai kat kita tu ada lagi lah bahan-bahan cemar ni. Seperti mikroplastik, PFAS,
TCP, first medical, plumbum, racun perosak, racun rupa dan banyak lagi. And then yang bestnya, walaupun Spring ni merawat sisa bahan cemar, dia tidak membuang mineral bermanfaat kepada kita, iaitu terutama sekali kalsium dan magnesium. Itu kelebihan dia. Biasanya ada setengah-setengah penapis air ni, dia tapis semua sekali bahan mineral. Maknanya tak ada kalsium dan magnesium dan lain-lain mineral yang penting untuk tubuh badan kita, tak ada. Tapi dengan Esprit ni, dia mengekalkan mineral bermanfaat dalam air kita. Supaya kita minum, mesti dapat mineral-mineral yang penting untuk tubuh badan kita. Okay, and then penuras karbohidrat ni ada tiga lapisan penurusan utama yang premium. Yang pertama adalah pra penurasan, lapisan pertama, and then yang kedua dipanggil pelindung pertahanan, dan ketiga adalah blok karbon. Pra penurusan ni akan melekat yang lebih besar lah, macam kotoran, kertas, pasir dan juga bahan-bahan cemar yang kasar lah. Bila masuk kepada penurusan yang kedua, itu pelindung pertahanan dipanggil untuk zat-zat halus seperti mikroplastik, asbestos, pentagon, dan juga meningkatkan kejernihan air lah. Dan yang terakhir sekali, blok karbon ini yang paling hebat sekali, iaitu dia akan berkesan mengurangkan farmaseutical, plumbum, racun perosak dan juga racun herba dan banyak lagi lah. Yang karbon ni uh, daripada apa arang yang dimampatkan. Okey, kalau kita tengok lapisan pra penurusan pertama ni, dia akan memakan zarah dan sedimen yang lebih besar lah. And then dia berfungsi lebih kurang 5,000 liter biasanya setahun lah. Okey. Kan bahan tanpa tenunan, maksudnya sekarang ni dia akan uh, sedimen yang besar akan lekat dekat luar ni dulu. And then bila lekat kat luar, yang terlepas masuk hanyalah yang blok-blok kabel kecil, itu untuk mengurangkan zarah halus, mikroplastik, besar daripada tabir kecil lah. And then dalam pertama dia meningkatkan kejernihan air. Dia ada lapisan sokongan pelindungan yang luar. Yang dalam ni dia ada membran halus lah, lagi halus untuk tapis mikroplastik dan juga bahan-bahan cemar lain lah. And then yang ketiga, ini yang paling penting dalam kita punya e-spring block carbon. Dibuat daripada serbuk karbon diaktifkan yang diikat dalam polimer, empat fungsi penyerapan dan pengecualian saiz. Kalau tengok ni karbon ditekan ni kan, dia ditekan, dia dimampakkan, maksudnya lagi padat lah. And then mengurangkan 170 cemar, termasuklah yang saya cakap tadi, uh, yang rendah lah. Tengok daripada tempurung kelapa, karbon diaktifkan, hanya dibakar lah. Jadi daripada betul kelapa kita jadi arang, and then blok karbon tekan diaktifkan, maknanya dia melalui proses mampatan lah. Mampatan, and then bahan cemar terperangkap dalam kita punya mampatan. Itu yang kecil tu, dia tak boleh lalu lah. Okay, spring baru mengekalkan mineral bermanfaat. Yang bagusnya spring kita ni, bila dia dah kata rawat semua bahan cemar tu, dia masih lagi meninggalkan sumber-sumber mineral yang bagus untuk badan kita, iaitu dua mineral penting, kalsium dan juga magnesium. Hmm. Yang kalsium kita sebenarnya kita sama maklum diperlukan bina untuk tulang atau kadar jantung. Magnesium membantu mencegah sembelit dan meningkatkan kesihatan sistem padaman bagi kita minum air kan. So baguslah dua benda ni ada dalam air minuman kita kalau kita guna spring. Dan kalau manakala LED UVC, kita tengok warna biru tu yang jelas lebih baik ditingkatkan. Dia adalah salah satu teknologi rawatan air masa depan yang akan digunakan, tapi spring dah guna dah. And then tahan lama. Yang ini saya 5 tahun dia punya perlu tukar. Bukan setahunan. Kalau kita punya menuras kabel tadi 5,000 liter dah setahun, tapi untuk LED UVC ni 5 tahun. And then kurang sisa elektronik, itu yang bagusnya, dan penguasaan sehingga boleh melupuskan hampir 99% macam tak ada lah sebenarnya bakteria, virus ataupun sista lah. So maksudnya bila lalu ikut UVC ni terus keluar, dia tak ada dah. Macam saya dulu ada pakai satu jenama ni lah, dia ada UV juga, tapi UV dia tu masa dekat air keluar.
Bila kita buka apa tekan je untuk apa tapis air tu, dia nyala lampu biru dan ada air keluar kat situ. Dia claim situ untuk mengurangkan apa bakteria. Tapi untuk spring kita ni satu balang tu semuanya kata apa dihapuskan bakteria. Lagi baguslah sebenarnya kita punya spring ni berbeza dengan uh, perawat air yang lain. Perkhidmatan tenaga 25% memang jimat tenaga, tak ada pakai banyak tenaga elektrik pun. Hidup semata output maksimum. Direka untuk bertahan sehingga 10 tahun. Lebih mesra alam dan masa depan rawatan air lah. Seperti cakap tadi lah. Uh, yang sebelum ni kalau tengok apa yang ada yang lama yang bulat tu perlu ganti setiap tahun lah. Lebih banyak elektronik dan menggunakan lebih banyak tenaga. Yang ni tak. And then yang bestnya lagi, kita punya teknologi di Spring dan juga Atmosphere Sky boleh didapati dalam kita punya apps melalui kita boleh tengok tahap apa kualiti kita punya udara dan boleh kita punya berfungsi di sekeliling air tu RFID kita tu dan juga boleh percaya yang terbukti lah. Maksudnya kita punya RFID ni telah terbukti orang kata apa orang kata boleh percayai lah yang dia punya sistem apps kita tu untuk tengok tahap air kebersihan air kita dan sebagainya lah. Air yang lebih jelas baik untuk kehidupan sihat anda, apa yang dibuktikan, apa yang sertifikat yang kita dapat daripada Juruterra Extreme memperolehi teknologi yang sehingga 99% bakteria virus dan juga sistem bawaan berkesan mengurangkan sebab cemar daripada ni lah NSF ni. Ah, Syarikat pertama rawatan air teknologi bila orang tanya kita apa yang membuktikan Spring ni yang kata terbaik dan juga ada apa orang kata ujian kita ada NSF ah, yang dilalui oleh MNS standard 55F ANSI untuk pengurangan makro kelas B. Maksudnya dah diiktiraf lah. And then MB mendapat test and certificate daripada water quality ni NSF ni dengan gold mohon emas. Bukan semua apa sistem perawat air yang dapat gold dan sekarang dapat just stiker saja daripada NSF tapi bukan gold. And then yang best satu lagi ini saya pernah hadapilah ada customer tanya halal kan sebab dia takut penapis tu dia buat daripada apa yang blok karbon tadi kan. Sebab ada takut ada juga daripada sisi yang bukan halal lah. Jadi kita ada cop halal daripada Spring ada dapatkan halal lah. Walaupun bukan pada Malaysia tapi daripada kalau sini daripada China, Shandong halal. So diiktiraf lah kalau kamu cek pun halal Shandong ni saya dah cek dah. Memang diiktiraf oleh JAKIM Malaysia lah. Okey, apa yang NRF tadi sertifikatkan? Ada 40 bahan cemar statik, standard 53 bahan cemar kesan kesihatan. Ini yang penting lah, bahan cemar sistem cemar kesihatan ni. And then standard 5 metrologi ultrawunggu yang tadi USUV tu. And then standard 401 bahan cemar sampingan. Berikutlah jaminan bebas spring baru mengurangkan bahan cemar yang menjejaskan kesihatan dalam air minuman. Ini dia punya saintis tengah kaji, tengah bagi sertifikat kepada MB melalui NSF lah. Ambil cakap pertama punya sistem rawatan air dengan teknologi DVD yang dibelakang oleh NNF. Ini yang kita boleh jual lah kat kita punya prospek. Kita merupakan syarikat pertama yang ada standard 55 tadi yang saya cakap tadi. Mikrobiologi ultrawunggu tu. UF LED tadi. Uh, and then seperti tadi, mohon maaf satuan kualiti air untuk perawatan air yang pengguna yang hebat. Dan menurut Ismail baru yang jelas lebih baik untuk kehidupan sihat kita. Kenapa? Ini kalau kita tengok teknologi yang kita bezakan. Kalau orang tanya macam mana bezakan dengan RO, UF kan, kita ada memang dia orang ada menulas bakteria memang semua ada. Cuma yang tak ada adalah pendapatan air dan kekalan mineral. Kalau RO tak ada kekalan mineral lah. Jadi kalau tengok situ tekanan air input tak boleh
ada setengah penapis air tak boleh air yang perlahan. Kalau rumah tingkat 5, tingkat 6, itu saya pergi pasang dekat rumah tingkat 5 kan, air dia slow sangat. Kalau buka air tandas, tak keluar dah air dekat sinki. Ha. Tapi bila pasang je si spring, still boleh pakai. Still air keluar dengan cantik lah. Yang saya pergi pasang itu dekat KL. And then penyeraan pun rendah lah, tak perlu nak maintain setiap-tiap bulan, kan datang setiap bulan untuk cuci dan sebagainya. Just 5,000 liter ataupun setahun sekali kita tukar kita punya penuras. Okay, ini beza dia dengan pesaing. Kalau awak tanya kenapa RO water Optimus Sosang ni tidak membazir air semasa penurasan, sebab apa? Kalau perasan ada setengah-setengah, bukan setengah lah, kebanyakan penapis air sekarang bila ada satu wire warna biru dan oranye kan. So warna oranye itu keluarkan air lain. Maksudnya ada pembaziran air lah. Untuk spray 100% masuk, 100% keluar. Tak ada pembaziran air. Sebab dulu pun saya pakai satu jenama ni kan. Bila kita tekan je dia keluar dekat sinki. So yang sinki tu kita tapis balik untuk buat siram, pokok dan sebagainya. Jadi membazir lah sebenarnya. So spray tidak membazir. And then mengekalkan mineral bermanfaat, kalsium dan juga magnesium. Proses aerob menjaga water, bermanfaat dalam air. Tidak memerlukan taki simpanan. Itu yang bestnya, kita tak ada taki simpanan, kita tak ada risau pasal kulat dan sebagainya. Kebanyakan penapis air lain ada taki simpanan. Sebab dia ada untuk yang sejuk kan dengan panas. Beza dengan air mineral pula, lebih mesra alam, tak ada botol, tak ada plastik, air bersih terus daripada pipe, kurang daripada 1 cemar. And then mengekalkan kalsium magnesium. Kalau mineral ni kebanyakannya adalah ada mikroplastik yang kita cerita tadi lah. Ha. And then sumber air pun kita tak tahu. 300 pattern dah untuk spring yang sebelum ni, dah 50 dalam proses. Pattern ni lama lah, biasa kita setahun 2 tahun baru dapat. Mamal yang kita test pun boleh percayai. And then penukar peluras 2 minit untuk menukar, satu tukar untuk setahun, kosong, tak ada pemberatan pun. Buka, tukar sahaja. Itu dimasukkan 210. 2 minit, memang betul 2 minit je. Okay, and then ada aplikasi untuk home baru, masuk eSpring dan juga Atmosphere Sky. Ini boleh pakai lah. Kita pakai nanti akan dapat lah. Kita punya tengok level air kita. Okey, kita masuk pada udara yang kualiti bersih untuk kita. Kita rawat udara airway dengan dari rumah hingga ke kereta. Daripada rumah sampai ke kereta. Maksudnya sentiasa bersama kita. Dalam rumah kita ada Atmosphere Sky. Dalam kereta kita ada Atmosphere Drive. Mengapa kita perlukan penulis udara? Bagaimana dengan udara? Adakah kualiti kita sedut ni bagus? Setiap orang setiap hari 13 kilo udara kita sedut. Minuman 2 kilo air. Tidak peduli tentang makanan yang kami makan lah. Setiap orang setiap hari. Menurut Pertubuhan Sihat Dunia, 9% dunia tercemar dunia menyedut dan tercemar. Maksudnya 10 orang tu, keluarga kita ada 10 orang. Salah seorang pada keluarga kita memang sedut dan tercemar. Tambah saya ni, kalau saya dekat Simpang Pulai ni, boleh kata letih jugalah dari segi pencemaran ni, sebab apa, sisa daripada kuari dan semua kan. Memang saya ada lah. Pencemaran luaran daripada kenderaan, daripada kilang, daripada pembakaran. So boleh menyebabkan eczema, kanser paru, penyakit jantung. Ini bahayanya pencemaran udara dari luar. Adakah kualiti dalam rumah kita pun baik walaupun kita tutup pintu dan sebagainya? Tak juga. Sebenarnya hingga 5 kali lebih tercemar sebab dia tertutup. Kalau kat luar tu dia bergerak kan melalui angin dan sebagainya. Tak, dalam rumah lagi teruk. Kalau cemar rumah kita, dia tertutup. So sebab tu kita perlukan penapis udara ataupun perawat udara. Kualiti udara kereta pun sama. Kalau kita tengok habuk-habuk dan sebagainya kan. 15 kali lebih cemar sebab apa? Kita pakai aircon, masuk penapis, bateri, apa semua lagi kita bawa kan. Dan dia bercycle dalam kereta. Bercycle kereta ni menyebabkan bahaya kepada kesihatan. And then udara cemar ni boleh menyebabkan kita demam, batuk, menjejaskan kesihatan lah. Termasuk influenza dan juga coronavirus. Influenza dia punya size tu mikron. Kenapa kita perlukan penapis udara atau perawat udara atmosphere sky? Sebab salah satunya adalah dia punya ketepatan untuk menapis zarah virus. Tak semua penapis udara dapat menapis
influenza ataupun virus coronavirus pun sama. Outcome dia akan pneumonia, sinar pernafasan teruk. So ini kita perlukan kita tengok lagi apa yang dia tapis. Termasuk juga bahan kimia berbahaya, pelepasan daripada kekuatan kalori, uh, partikel dia 25 dan kimia berbahaya kepada bisa kesihatan kita, menjadikan saluran udara sistem pernafasan manusia. Ini adalah jirim zarah yang kecil lah, sekecil lagi daripada kita punya rambut tu kan. Rambut dah kecil, kecil lagi. Ini yang kita perlu ambil perhatian, yang mana atmosfer kita boleh menapis sehingga 2.5. Kita tengok skala dia, telur besar mana. Telur zarah tu 0.05. Tapi atmosfer sky kita boleh tapis hingga 0.0024 mikron. Pencemaran udara dalam boleh dijadikan kiasan kita. Antara gejala pencemaran udara yang boleh menyebabkan kerosakan kulit, kemurungan sistem sensori terjejas dan juga peningkatan berat badan. Okay, ini antara yang tengok eczema kan. Exhaust kenderaan, asap terbakar. Ini menyebabkan terkecil, tersekat di pori-pori kita punya apa, kulit dan menyebabkan kerosakan kulit lah. Gatal, kedutan. Bagaimana dia menjejas kita punya sensori. Darah halus masuk ke paru-paru kita, masuk salur darah, kena saraf, kena otak dan sistem boleh menyebabkan kurang ingatan ataupun Parkinson. Itu jejas lah. So daripada sekarang kita jaga, insyaAllah kita dapat kawal daripada berlakunya Parkinson dan Alzheimer. Okay, kita tengok bagaimana atmosfer sistem dalam tiga peringkat ni dapat menapis. Dia ada pra penurasan, macam sama juga macam kita punya skrin tadi, dia ada pra penurasan, dia akan menapis zarah besar, habuk dan rambut di peringkat pertama. Dia ada HEPA, berkesan menyingkirkan bakteria sampai 100%, 99% lah. Dan sekecil 0.004 mikron tadi saya cakap tadi. And then yang penuras karbon juga kita ada, yang untuk gas berbahaya dan juga cuma kimia. Kalau gas ni kita tak nampak kan. Kalau tiga penurasan sama macam spring tadi, stay tiga berperingkat-peringkat, bukan sama lah penurusan karbon dia. And then British Allergy ni kalau kamu search sudah ada kat internet, British Allergy ada apa, atmosphere sky kita diluluskan untuk kegunaan approval untuk apa, UK. Itu baguslah. SM satu penggunaan rumah tangga. Energy Star dapat pengiktirafan jimat tenaga dan juga dapat allergy friendly quality test lah. And then macam cakap tadi, atmosphere sky kita connect juga dengan home tadi, dengan spring. So kita boleh tengok tahap kualiti udara dalam rumah kita macam mana. Walaupun kita tak ada kat rumah. And then tiga faktor penting yang perlu diingat bila orang tanya lah, berbeza dengan penapis udara lain. Kita ada persija pihak ketiga yang tiga tadi. And then sistem dalam tiga peringkat, dia berkesan menyikir 99 darah zarah kecil dan 0.04 mikron. And then kita ada CADR 300 kaki per 20 minit bersihkan hingga 465 kaki persegi keluasan lah. Mini pun sama walaupun kecil tapi tetap berkesan. Dia punya function pun sama macam Sky tapi dia kecil saja. And ini butang-butang lah. Kita ada pelbagai jenis button yang boleh kita dapat dalam kita punya FM Sky. Ini tiga dalam satu. Kalau tadi dia pecah satu sebab besar kan, tapi yang kecil ni pun sama tapi dia compactkan kepada satu sahaja tapi mempunyai benda yang sama macam Atmosphere Sky untuk yang mini ni. Sama juga ada LG UK dan juga yang tadilah CADR ni untuk keluasan 200 square feet. Besar lah 200 square feet. Sama juga tiga faktor penting macam tadi, ada persediaan pihak ketiga, ada CADR dan juga penuras tiga dalam satu. Atmosphere drive dalam kereta, uh, ada kedai bata-bata penunjuk kelajuan tinggi, kelajuan rendah, kita boleh set lah. Bergantung kepada ada penunjuk kualiti udara. Kita boleh tengok udara dalam kereta kita okey tak okey. Sama juga
merupakan penelura kereta yang pertama dan satunya menerima satu LG UK. Maknanya MW saja yang ada atmosphere drive yang mendapat iktiraf daripada LG UK Seal of Approval lah. Ini kita boleh jual lah benda ni. Teknologi chip pintar menyambung ni ke setiap pengguna untuk membantu hayat pengguna dan pengesahan supaya tidak perlu bertanya bila hendak bertukar pengguna. Dia ada chip pintar dalam tu. Kita boleh tengok dalam kita punya apps. Dia akan beritahulah bila kita perlu tukar dia punya penuras. Tengok penuras dia sama juga walaupun kecil drive tu. Dia sama dengan mini tadi. Dia compactkan. Ada pra penurasan dan petikan ada karbon diaktifkan. Mesti ada karbon diaktifkan untuk pemikiran gas berbahaya. Ini paling bagus lah sebenarnya. Kalau kita boleh pakai dalam kereta kan. Tiga faktor penting perlu diingat, penuras 3 dalam 1 yang bersihkan semua darah, prestasi tinggi, 30 meter padu per jam yang boleh cover kita punya dalam kereta dan juga ada pengiktirafan daripada LG UK. Okay, kita tengok perbandingan ketiga-tiga, perbandingan kelebihan ketiga-tiga kita punya penapis udara ni, perawat udara ni. Yang pertama, CADR kita 300 kaki berteduh sky, 130 kaki padu per minit dan 30 mili padu per jam untuk atmosfer drive lah. And then yang paling penting kat sini adalah persijilan kita ni ada semua pengiktirafan daripada luar. And then bahan cemar disikitkan, tengok ni 327 bahan cemar. Banyak bukan sikit. Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk topik udara dan air yang bersih untuk kita. So kita perlu dapatkanlah sebenarnya ketiga-tiga penapis udara dan juga e-spring ni lah. Saya rasa itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.